Doktor, saya adalah pesakit kencing manis. Kenapa mata saya semakin lama semakin kabur? Okey, jom kita tengok. Apa yang terjadi apabila kita mempunyai kencing manis? Kita mempunyai gula. Kandungan gula yang tinggi dalam saluran darah akan menyebabkan saluran darah kita rosak dan pecah. Akan tumbuh salur darah baru yang halus-halus dan tidak sihat. Cecair, lemak, protein, semuanya akan keluar ke permukaan saraf retina. Dan perkara-perkara ni tak sepatutnya ada dekat retina tersebut. Apabila tahap kencing manis di mata telah mencapai tahap 5, mata kita akan mengalami saraf lekang. Ini seterusnya akan membuatkan mata kita kabur dan akhirnya menjadi buta. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan hal ini daripada berlaku? Nombor satu, sekiranya anda masih sihat, amalkan gaya hidup yang sihat. Kiranya anda telah mengalami kencing manis, pastikan anda mengambil ubat dengan baik dan jangan berhenti ubat sendiri. Memang banyak orang yang mengambil ubat tradisional dan berkata, doktor saya dah sihat, saya berhenti sendiri ubat yang saya ambil kencing manis. Tapi sebenarnya mereka berhenti tanpa memantau kandungan gula dalam darah mereka. Dan akhirnya dia dah teruk, nanti barulah mereka sedar kesilapan mereka. Jadi jangan kompromikan anda punya kesihatan. Bacaan gula perlulah sentiasa bawah 10 milimol per liter. Kawalan gula anda akan menentukan sama ada cepat atau lambat kerosakan itu berlaku ataupun teruk ataupun tidak teruk anda punya kerosakan pada saraf retina. Kiranya doktor dapati anda mengalami penyakit kencing manis pada saraf retina, kita akan menentukan anda di grade ke berapa. Grade pertama atau kelima. Ya? Dan di setiap grade mempunyai rawatan yang berbeza-beza. Sekiranya anda telah mencapai grade 3 atau 4, biasanya doktor akan sarankan anda untuk laser mata. Laser mata bukan bertujuan untuk membaikkan atau memulihkan mata anda menjadi terang seperti anda ketika muda dulu. Tidak. Ianya hanya untuk mengawal penyakit kencing manis daripada terus merosakkan mata anda dan akhirnya menyebabkan kebutaan pada mata. Sekiranya anda telah menghadapi kencing manis tahap 5 pada mata, doktor akan menyarankan anda untuk menjalani pembedahan mata untuk merawat saraf yang lekang. Saraf retina kita ni ada satu saja. Kalau dah rosak, doktor tak boleh ganti dengan yang lain. Doktor tak boleh ambil mata lembu, mata robot nak tukar. Tak boleh. Jadi jaga dengan baik pemberian Tuhan kepada anda dan hargai kesihatan anda sementara boleh. Sekali lagi pesanan saya kepada rakyat Malaysia, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan anda, jaga pemakanan anda. Kebanyakan penyakit datang daripada perut. Okey? Assalamualaikum, harap bermanfaat.